Staf hospital kerajaan bertindak. Pantas selepas mengesan seorang lelaki warga asing cuba mendapatkan rawatan menggunakan MyCat yang bukan miliknya. Kejadian bermula apabila lelaki tersebut hadir ke kaunter pendaftaran dan menyerahkan MyCat kononnya miliknya untuk menikmati kadar rawatan rakyat tempatan. Namun dia gagal menjawab soalan asas termasuk tarikh lahir. Alamat dan butiran keluarga yang tertera pada kad tersebut menyebabkan kaki tangan mula curiga. Ketika diminta menyebut tarikh lahir, lelaki itu berulang kali tersasul. Malah lokhat percakapannya jelas menunjukkan dia bukan warga tempatan. Staf kemudian melakukan semakan, watch dengan gambar pada MyCat dan mendapati ciri fizikal tidak sepadan. Lelaki itu seterusnya dibawa ke bilik pengesahan identiti untuk soal siasat ringkas sebelum dia mengaku MyCat tersebut dipinjam daripada individu lain. Pihak keselamatan hospital segera menghubungi polis kerana perbuatan. Itu adalah satu kesalahan serius di bawah Akta Pendaftaran Negara, termasuk kesalahan menggunakan atau memiliki kad pengenalan milik orang lain untuk tujuan penipuan. Individu yang meminjamkan kad pengenalan juga boleh dikenakan tindakan undang-undang kerana bersubahat. Kes seperti ini semakin kerap dilaporkan di hospital kerajaan. Apabila warga asing cuba mengelak caj rawatan lebih tinggi dengan menggunakan identiti palsu, pihak hospital menegaskan mereka tidak akan berkompromi dan akan terus memperketat pengesahan identiti bagi mengelakkan kerugian kepada kerajaan serta menyekat penyalahgunaan dokumen rasmi negara.